Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Idlan Hazim Firas bin Sirajuddin. Berusia 11 tahun, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Manjung. Kod sekolah saya ialah ABA 1028. Hobi saya pada masa lapang ialah membaca buku dan istimewanya buku berkaitan dengan sejarah. Dalam video ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku cerita bertajuk Semangat Juang Anak Peribumi, terbitan Pintar Firus, ditulis oleh Rejab F.I. Buku ini mengisahkan tentang semangat juang anak peribumi. Secara dramatisnya memaparkan penentangan dan perjuangan memerangi pencerobohan dan jajahan Siam di negeri-negeri Melayu pada abad ke-19 dan 20. Daerah Cenak yang diduduki oleh penduduk Islam yang diketuai oleh Tok Guru Syed Harun bersama pengikutnya hendak diserang oleh tentera Siam kerana mereka menyebarkan agama Islam. Apabila mengetahui hal tersebut, Tok Guru Syed Harun memerintahkan pengikutnya dan penduduknya untuk berpindah ke negeri kota Indra Kayangan yang diperintah oleh bapa saudaranya Tuanku Dayuddin. Akhirnya, Tok Guru Syed Harun selamat dan berjaya membina sebuah daerah bernama Arau bersama pengikut setianya Muhammad Yunus dan lain-lain. Buku ini mengandungi sisipan 25 bab dan 156 halaman. Saya tertarik membaca buku ini kerana kesan sejarah hingga terdirinya negeri Perlis Indra Kayangan dan Arau sebagai ibu negerinya sehingga kini. Susunan ayat-ayat yang digunakan sangat dramatis dengan simbol-simbol yang indah untuk menunjuk kebaikan, keindahan, kecantikan dan ketampanan seseorang. Ditambah lagi apabila selesai satu bab, terdapat serangkap pantun 4 kerat untuk menarik perhatian setiap pembaca. Terdapat banyak pengajaran yang diperolehi daripada novel ini. Pertama, kegigihan dan kecekalan orang terdahulu dalam mempertahankan agama Islam sehingga sanggup meredah hutan belantara yang sukar. Kedua, pengorbanan membina sebuah penempatan yang kekal sampai hari ini. Contohnya Arau Perlis. Ketiga, nilai kasih sayang antara Tok Guru Syed Harun bersama bapa saudaranya Tuanku Dayuddin sangat dihargai. Sanggup menolong anak saudaranya dalam kesusahan. Keempat, semangat kerjasama pengikut Tok Guru Syed Harun dapat membina sebuah daerah Arau yang mengecap kemanisan sampai hari ini. Terdapat juga kelemahan pada novel ini. Banyak ayat dan simbol-simbol yang saya tidak fahami tapi saya merujuk kepada guru saya. Kesimpulannya, novel ini sangat menarik kerana kesan sejarah memberi pengetahuan kepada saya tentang asal-usul sesebuah kewujudan negeri. Terdapat juga glosari pada muka surat terakhir yang memberi rujukan kepada saya dan pembaca yang lain. Sekian, terima kasih.